Bayangkan persekitaran dinding rahim anda yang sangat-sangat sensitif supaya embrio anda boleh menempel dan membesar. Jadi, persekitaran di makmal IVF juga harus meniru seakan-akan dinding rahim anda. Ia perlu memastikan suhu, oksigen dan nutrien adalah stabil supaya embrio anda kekal membesar dan selamat untuk digunakan. Di Sophia Fertility, semua embrio kami akan disimpan di dalam inkubator khas yang boleh memastikan suhu, oksigen dan nutrien kepada embrio ini terkawal dengan rapi. Ia juga mempunyai pengimejan yang berterusan supaya kita boleh dapat melihat perkembangan embrio itu daripada sehari ke sehari sebelum ia dibekukan dan disimpan. Adakah anda perlu menambah kos untuk menggunakan inkubator time-lapse ini? Tidak. Di Sophia, kami adalah perintis penggunaan time-lapse incubator di antara semua pusat fertility lain kerana kami tahu ini adalah penting untuk meningkatkan keberjayaan IVF anda dan memastikan kami dapat memilih embrio yang paling sihat untuk dipindahkan semula ke dalam rahim anda. Setiap pasangan mempunyai perjalanan kesuburan yang berbeza. 1 daripada 6 pasangan mempunyai masalah untuk hamil. Di Sophia Fertility Petaling Jaya, kami mempunyai kepakaran dan kemahiran teknologi untuk membantu anda di dalam perjalanan kesuburan anda. Jom mulakan perjalanan kesuburan anda di Sophia Fertility.